Di pedalaman kawasan hutan tebal Malaysia tersembunyi sebuah kampung kecil bernama Kampung Bunut. Ia adalah sebuah tempat yang kelihatan terpinggir daripada dunia moden dengan hanya beberapa rumah kayu yang berselerak sepanjang sungai kecil yang mengalir perlahan. Kampung ini dikelilingi pohon-pohon bunut yang menjulang tinggi dengan akar yang berselirat seperti cengkaman tangan gergasi. Tetapi Kampung Bunut lebih dikenali kerana sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, sebuah mitos yang sudah berabad lamanya. Mitos itu dikenali sebagai mitos orang bunut. Setiap anak kecil yang dibesarkan di kampung ini pasti pernah mendengar cerita mengenai orang misteri yang tinggal di antara akar-akar pohon bunut. Menurut cerita lama, orang bunut adalah makhluk separuh manusia yang menjaga hutan itu dengan penuh dendam. Mereka dikatakan muncul pada waktu malam dengan kulit mereka yang gelap seperti kayu, mata yang bersinar keemasan dan suara serak yang berdesir seperti daun dihembus angin. Mereka dikatakan tidak suka manusia menceroboh kawasan mereka, apatah lagi mengusik pohon-pohon keramat yang menjadi tempat tinggal mereka. Orang tua di kampung sering berkongsi cerita tentang kehilangan misteri yang berlaku bertahun-tahun dahulu. Tidak banyak tetapi cukup untuk menakutkan semua orang. Ada kisah tentang seorang pembalak yang hilang ketika dia cuba menebang pohon bunut terbesar di hutan itu. Kata saksi, malam sebelum dia hilang, mereka mendengar jeritan dari kejauhan diikuti dengan bunyi tangisan yang mendayu-dayu. Apabila pasukan cuba mencarinya keesokan harinya, mereka tidak menemui apa-apa kecuali pakaian dan kapaknya dihamparkan di atas akar pohon bunut. Orang kampung percaya bahawa pohon bunut itu adalah pohon keramat dan sesiapa yang cuba mengganggu alam di situ akan menghadapi kemurkaan orang bunut. Namun, seperti kebanyakan mitos, ada juga segelintir yang menganggap semuanya hanya cerita untuk menakut-nakutkan anak kecil dan melindungi hutan daripada pencerobohan. Namun segala-galanya berubah apabila seorang pelajar universiti bernama Sarah datang ke kampung itu untuk menjalankan kajian tentang ekosistem hutan di sekitar Kampung Bunut. Sarah yang bersifat ingin tahu dan skeptikal terhadap cerita rakyat, menganggap kisah orang bunut hanyalah dongeng semata-mata. Dia sering berjalan jauh ke dalam hutan untuk mengumpul data sambil mengambil gambar pohon-pohon besar untuk projeknya. Penduduk kampung telah berulang kali memberi amaran kepadanya supaya jangan berada terlalu lama di kawasan akar pohon bunut, terutamanya setelah gelap. Namun, Sarah tidak peduli. Pada satu malam, Sarah memutuskan untuk kembali ke kawasannya yang biasa di hutan sekitar pohon terbesar di kampung itu. Pohon keramat, seperti yang digelar penduduk kampung. Dia menetapkan peralatan pemantauan dan duduk mengambil nota di sinar lampu suluh kecilnya. Angin malam mula meniup dengan lembut, tetapi semakin lama semakin menyeramkan, menghasilkan bunyi seolah-olah pohon bunut sedang berbisik. Daun bergeser dan akar-akar bergeser sedikit seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Sarah mengangkat kepala apabila dia mendengar bunyi langkah kaki. Siapa di sana? Dia bertanya, tetapi hanya kegelapan yang menjawab. Dia menghidupkan lampu suluhnya, pantas menghalakan cahaya ke kawasan sekeliling. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, dia melihat bayang-bayang seolah-olah seseorang sedang berdiri tegak di belakang pohon besar. Hello? Sarah memanggil lagi, namun bayang itu tidak bergerak. Ia diam, hanya berdiri. Perlahan-lahan, ia mula melangkah keluar dari bayang pohon, mendedahkan makhluk dengan kulit gelap seakan-akan kayu pohon itu dan mata keemasan yang bersinar dalam kegelapan. Sarah terkaku di tempatnya. Makhluk itu tidak berkata apa-apa. Ia mengangkat tangannya yang panjang dan berselirat dengan akar seperti tumbuhan. Begitu pantas, lampu suluh Sarah terpadam tanpa sebab, meninggalkan dia dalam kegelapan. Dia dapat merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat dan tanpa berfikir panjang, dia mula berlari ke arah kampung. Apabila Sarah tiba di Kampung Bunut, dia tergopoh-gapah memberitahu penduduk kampung tentang apa yang berlaku. Orang kampung yang sudah biasa dengan mitos orang bunut hanya menggelengkan kepala dengan wajah cemas. Kamu telah mengganggu sesuatu yang tidak boleh diganggu. Sejak malam itu, Sarah tidak pernah pergi ke hutan lagi. Namun kisahnya menjadi perbualan hangat di Kampung Bunut. Ada yang percaya bahawa ia membuktikan kewujudan orang bunut, sementara ada yang merasakan Sarah hanya terlalu takut sehingga berimajinasi. Namun hingga hari ini, Sarah bersumpah bahawa apa yang dilihatnya adalah nyata. Mitos orang bunut terus kekal sebagai rahsia yang tidak pernah terungkai, menyimpan misteri di dalam akar-akar pohon besar yang menjulang jauh ke langit. Satu perkara pasti, di Kampung Bunut, pohon-pohon itu bukan sekadar pohon. Mereka adalah penjaga cerita dan sarang kepada makhluk yang tidak pernah mahu dikenali.